kita ambil daun ubi guys. Tengok. Ni cili. Kita nak masak lauk daun ubi hari ni. Lebat betul. Ni mak saya tanam ni dekat kampung. Oke, itu dia. Tengok. Makin kita ambil, makin elok dia punya daun ni. Gemuk-gemuk lagi. Oke, dekat rumah aja nih, tak jauh. Tuh jalan Penbonyo. Daun ubi taji. Ada juga jenis daun ubi yang bulat-bulat merah tuh pun sedap. Yang ni yang panjang-panjang tuh. Mungkin ini yang Bapak Aaron nak sen bawa lah nanti. Dia punya paung. Oke, kita ambil untuk masak tengah hari ini. Kita tak tutup, kita gosok saja guna garam. Pun boleh juga. Ada juga yang suka buat ulam nih. Kalau kita order nasi padang tuh memang dia bagi daun ubi dan sambal pedas tuh. Oke, nanti kita petik dah. Oke, semalam banyak kereta yang lalu lalang. Mungkin mereka pergi tepi pantai ke pantai Puguk, pantai Pandan, pantai Teluk Melano, pantai Siar. Banyak pantai dekat Lunduk nih guys. Nak keluar simpang tu pun susah. Oke, kita petik daun ubi dulu. Oke, nampaknya minyak kita dah panas. Kita nak masak daun ubi. Ini bukan tutuk nih. Ini adalah daun ubi yang telah kita peruk dengan garam. Oke, struktur tekstur dia agak kasar. Oke, minyak kita dah panas. Kita masukkan bahan yang telah kita tumbuk tadi. Oke, dalam ni kita guna upak tepus, ikan bilis, bawang putih, bawang merah, dan cili. Bahan asas yang kita gunakan untuk memasak. Oke, nanti kita letakkan sedikit belacan. Oke, kita letakkan sedikit belacan. Ini tak perlu kita tumbuk sebab belacan ni memang dah halus. Ini belacan dari sematan. Oke, apabila ramuan ni dah masak, kita masukkan daun ubi. Kalau tutuk tu kita memakan masa yang agak lama lah. Ni kita renyuk menggunakan garam. Lepas tu kita cuci semula untuk menghilangkan rasa masin garam tu. Daun ubi fresh dari kebun. Ni bukan yang kita beli. Kita petik dekat kebun belakang pagi tadi.
Lepas tu kita masukkan sedikit air agar daun ubi ini tak terlalu kering. Oke, kita nak letakkan secukup rasa. Oke, garam kita tak perlu masukkan dahulu. Takut dia masin nanti. Kalau yang kita tumbuk tu memang kita masukkan garam. Pak tepus, harum bau dia. Kita boleh masukkan umbut tepus atau ke umbut kantan tu pun boleh, tapi umbut kantan tu agak masam sikit rasa dia. Tapi kalau campur ikan memang cun. Oke, kita tunggu daun ubi kita ni masak, lepas tu tutupkan api. Kita terbalikkan dengan kerap agar daun ni masak dia sama rata. Oke, siap guys daun ubi kita. Rasa dia memang power sebab kita makan ni memang dari kecil berlaukkan daun ubi sampai sekarang pun tak boring kita makan. Oke lah, dah masak nih. Oke, tadi saya tak masukkan garam. Dah guna belacan, kita guna cukup rasa. Lagipun tadi kita peruk daun ubi ni guna garam, jadi tak perlu masukkan garam. Oke, kita padamkan api. Sebelah sini kita masak kari beef express. Oke, kita campur kacang panjang. Kita tak ambil dari mula tadi. Oke, dah lembut dah. Kita padamkan api.